Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafira, saya Aina Miza dan kami hos Kompas TV anda untuk hari ini. Jadi pada hari ini 13 November KB MUA sedang menjalankan program Pilihan Raya Majlis Perwakilan Pelajar bagi tahun 2025 dan 2026. Kalau korang nak tahu siapa yang menang, undilah. Jangan lupa tahu. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aina Miza. Sekarang ini saya bersama calon Indo MPP. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Nama saya Siti Irdina Umairah. Saya merupakan calon Indo untuk program Seni Reka Fashion. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey. Boleh kami tahu apa manifesto akak? Saya ada 3. Yang first ni saya nak meningkatkan kualiti bahan pembelajaran menggunakan sistem D5. Contoh macam ada 2 cikgu yang tengah buat portal yang boleh kumpulkan semua maklumat dalam satu portal tu dan pelajar boleh tengok dalam portal tu. Yang kedua, saya nak mencantikkan sekolah ni dengan memperhiaskan lagi tempat cantik lah. Macam mengecat ke, buat aktiviti royong ke, dengan bantuan cikgu-cikgu, dengan bantuan-bantuan MPP lain lah. Yang ketiga, sudut informasi digital. Ini saya nak buat mengumpulkan semua jenis program ataupun event dekat satu paparan sudut, which is dekat library, dekat TV library. Soalan kedua, kenapa kami kena mengundi akak? Sebab saya rasa saya boleh saya boleh nak lagi mencantikkan sekolah ni dan buat pelajar lagi senang untuk belajar dekat mana je dengan cara online. Itu je? Ya. Terima kasih atas jawapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aina Miza. Sekarang ini saya bersama seorang pelajar yang telah mengundi MPP. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Siti Sufi daripada Bengkel Kulinari. Baik, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okay, soalannya, berdasarkan calon yang awak undi, adakah awak yakin calon itu akan dapat jawatan sebagai PP ataupun tidak? Dan kenapa? Kalau bagi saya lah, untuk bahagian undian ni kita tak boleh tular sama ada dia menang, sebab ini pun undian beramai-ramai dan besar-besaran. Tapi kalau contoh dia menang, saya rasa dia kalau menang pun mungkin sebab dia ada faham amanah, tanggungjawab yang dia pegang, dan mungkin dia pernah rasa dan sekarang lah waktunya untuk dia tunjukkan kenapa dia jadi pilihan untuk calon MPP. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syafira dan sekarang saya bersama calon program MPP. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Feti Damia. Saya dari MPP dari program Seni Reka Fashion. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Soalan pertama, apa manifesto kau? Manifesto saya, yang pertama saya akan kepada pelajar fashion, saya akan membuat satu studio untuk untuk kita photoshoot setiap rekaan yang kita dah buat. So tak adalah macam kita tak tahu nak photoshoot kat mana. Yang kedua, saya akan menyediakan mesin jahit mudah alih, macam mesin jahit portable untuk pelajar fashion boleh bawa balik ke asrama lah untuk siapkan pakaian. Soalan kedua,
kenapa dan apa yang yakinkan kita orang untuk undi awak? Macam untuk pelajar fashion, korang macam tak adalah lepas ni korang tak siap kerja, kena marah dengan cikgu sebab yelah mesin jahit pun dah ada kat asrama, so tak ada excuse lah untuk korang tak siap kerja. Terima kasih atas jawapan tadi. Terima kasih meluangkan masa bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira. Sekarang ini saya bersama MPP baru 2025 dan 2026. Boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Eka Bezanuddin daripada Teknologi Kimpalan. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh? Soalan pertama, apa perasaan lepas dapat jadi MPP? Itulah perasaan saya sangat gembira, kawan-kawan saya menyokong saya dan support-support daripada ibu bapa lah. Soalan kedua, apa harapan pada masa akan datang lepas menjadi MPP? Harapan saya akan datang untuk bengkel Kimpalan saya akan mengadakan tambah baik lagi lah bengkel Kimpalan dan saya harap pelajar-pelajar akan datang lebih maju jaya. Okey, terima kasih atas jawapan tadi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Syafira dan sekarang ini saya bersama salah seorang calon umum MPP. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Al-Auzai bin Nujaimi daripada program Teknologi Elektronik. Saya merupakan calon MPP bagi tahun 2025-2026. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Soalan pertama, apa manifesto untuk yakinkan MPP? Manifesto yang saya beri adalah menaik taraf peti aduan kepada peti cadangan dan aduan. Jadi semua pelajar boleh beri cadangan mereka, idea mereka bagi mencantikkan sekolah ni ke lagi sekolah ni lagi seronok dan aduan mereka. Dan peti aduan ini lengkap dengan kod QR yang semua yang ditampal di sekitar kawasan sekolah dan mereka boleh menghantar cadangan dan aduan mereka melalui online. Manifesto yang seterusnya yang saya bagi adalah membuat satu program yang mengikut daripada yang ada idea daripada pelajar. Maksudnya peti cadangan dan aduan tu berfungsi untuk menerima idea pelajar yang kita boleh gabungkan dengan idea-idea orang lain. Manifesto yang seterusnya yang terakhir saya bagi ialah memasang kamera keselamatan di kawasan yang selalu berlakunya vandalism dan bully. Kawasan semacam kita boleh tahu sekolah ni tandas biasa pintu rosak. Jadi kita tak tahu pelaku dia. Jadi dengan adanya kamera keselamatan ni kita boleh detect siapa yang pelaku dia dengan cepat dan boleh menghindari gejala bully juga. Okey, terima kasih. Soalan yang kedua, kenapa kita orang kena undi awak? Kenapa korang semua kena undi saya? Sebab saya dengan peti cadangan tu saya boleh menerima segala idea korang yang berbeza-beza bagi menceriakan dan mencantikkan sekolah ini lagi. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan tadi. Terima kasih sama-sama. juga meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama MPP baru 2025 dan 2026. Boleh perkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Isma Murni. Saya merupakan MPP baru untuk sesi 2025-2026. Baik, boleh saya tanya beberapa soalan? Ya, boleh. Apa perasaan anda
bila dapat jawatan MPP ni? Perasaan pertama sekali mesti bangga dengan diri sendiri. Cuma macam mana perasaan tu memang tak boleh nak cakap. Sebab kat atas pentas pun memang dah gementar sebab dikira kalau tak dapat rezeki, dapat pun rezeki. Tapi Alhamdulillah rezeki hari ni. Ya, soalan kedua pula. Apa harapan anda dapat menjadi MPP ni? Harapan saya, saya akan kekalkan manifesto tu dan saya akan buktikan dekat plaza-plaza dengan pensyarah. Manifesto yang saya buat tu akan berjalan seperti biasa. Itu je. Okey, terima kasih. Sama. Korang dah tengok kan video sampai habis tadi? So, korang dah tahulah kan siapa yang dapat jadi MPP pada sesi 2025 dan 2026. Jadi, kami pun nak ucap tahniah dan setinggi-tinggi syabas untuk siapa yang dapat mengambil jawatan MPP ni. So, video kita sampai di sini saja. Bye-bye.